Adakah ini bermakna saya patut mengatakan bahawa beliau adalah Perdana Menteri haram? Jawapannya tidak. Tanyakan kepada diri sendiri, mengapa istilah kuil haram digunakan secara meluas untuk merujuk kepada kuil-kuil Hindu sejak 10 bulan kebelakangan ini? Mana-mana individu akan berasa marah jika perkataan haram digunakan terhadap mereka. Ini adalah suatu perkataan yang sangat sensitif. Tetapi mengapa sekarang? Isu kuil-kuil ini telah lama wujud. Pada bulan Mac tahun lalu, kuil Patra Kaliamman yang berusia 130 tahun menjadi tumpuan di Jalan Masjid India. Isu ini bermula apabila PMX menyifatkan kuil tersebut sebagai kuil haram dan menyatakan bahawa kerajaannya tidak akan berkompromi dengan apa-apa yang bercanggah dengan kedaulatan undang-undang. Sebagai Perdana Menteri, adalah tidak bertanggungjawab untuk menggunakan istilah yang menghina serta memberi gambaran palsu bahawa kuil-kuil ini bertentangan dengan kedaulatan undang-undang. Tiada seorang pun Perdana Menteri dalam sejarah Malaysia yang pernah melabelkan kuil Hindu yang terlibat dalam isu sebagai haram. Anwar Ibrahim adalah pemimpin pertama yang berbuat demikian. Tindakan itu mencetuskan rentetan peristiwa yang kini diketahui oleh ramai antara kita. 30 tahun lalu, dalam bahasa Melayu, seorang anak yang lahir di luar perkahwinan dipanggil anak haram. Kini selepas 30 tahun, kita lebih sensitif dengan menggunakan istilah anak luar nikah. 20 tahun lalu, pendatang tanpa dokumen dipanggil sebagai pendatang haram. Kini kita menggunakan istilah seperti pendatang tanpa izin. Oleh itu, seluruh negara, golongan akademik dan institusi kini menggunakan istilah yang lebih sensitif atau refined, khususnya dalam isu-isu yang melibatkan manusia. Begitu juga, mengapa tidak digunakan perkataan yang lebih sesuai terhadap kuil-kuil sekiranya ia dibina bertentangan dengan undang-undang? Mengapa menggunakan istilah kuil haram? Ini tidak lain hanyalah satu agenda untuk menghina dan menjatuhkan maruah masyarakat Hindu. Malangnya, ia menjadi istilah biasa yang digunakan oleh segelintir pihak yang bertindak atas arahan tangan-tangan gaib selepas ia dipopularkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri. Sama ada beliau terlibat secara langsung dalam agenda senyap ini untuk menghina masyarakat Hindu, saya serahkan kepada imajinasi tuan-tuan. Namun jelas kelihatan adanya agenda tersembunyi oleh tangan-tangan gaib untuk mewujudkan kebencian dan perasaan tidak senang antara masyarakat India dan Melayu. Saya sendiri telah menyaman Perdana Menteri di mahkamah untuk mengisytiharkan beliau sebagai Perdana Menteri yang tidak sah. Pendirian saya jelas. Anwar Ibrahim menduduki kerusi Perdana Menteri secara tidak sah. Adakah ini bermakna saya patut mengatakan bahawa beliau adalah Perdana Menteri haram? Jawapannya tidak. Sekiranya saya menggunakan terma tersebut, itu adalah perbuatan biadab. Itu tidak bertamadun. Oleh itu, saya berharap rakyat Malaysia memahami bahawa disebabkan implikasi undang-undang dan sosial yang kompleks, isu kuil-kuil ini mesti ditangani dengan penuh berhati-hati serta mengambil kira semua undang-undang dan fakta sejarah. Memang ada segelintir pihak yang membina kuil tanpa mendapatkan izin. Saya setuju perkara sebegini tidak harus dibenarkan. Tetapi janganlah kita terperangkap dalam agenda tangan-tangan gaib yang ingin mencetuskan perasaan kebencian antara kaum Melayu dan kaum India.